So today hang out with Shifa. Dan ini adalah my outfit. Tapi sedikit gelap, but I don't care. So as you can see here, this is my outfit. Hitamnya aku. So basically aku tak pernah full face makeup. Tapi ini ibu yang pakaikan makeup. So this is so pretty because this is her touch. So I don't have any to complain. But yeah. Hai. Baik gila. Weh, asal kau pakai hitam? Tak mana aku tahu, kau tak cakap pun dia dress code ke apa. Kau cakap pastel gila. Ya Allah. Shifa. Hai Kau tengok ni, dia kata dia nak pakai pastel. Lepas tu aku yang pakai pastel beri lah. Aku cari colour pastel. Aku cakap pakai pastel. So after a while, Dia dah jadi princess. macam tak makeup aku Shifa. Kenapa? Mak aku makeup dia. Ya ke? Tak nak boleh lawa dah sumpah. Lah tak ada. Masa kau pakai colour pun Tak ada ni. Hey guys, so kita nak parking di LRT Stadium Shah Alam. So right now kita nak pergi Hot Crush. Gemes ke? Pulang dekat London. London. Yes. London Shah Alam. London Shah Alam. Sebelah Damansara Idaman. After this first. No, dia dekat Train Manhattan. Station berikutnya BU11. Next station BU11. Perhatian, untuk keselamatan anda, sila guna pemegang tangan. Kau berapa nak beli tu? So I understand like It's like a London. Guys, so basically diorang tengah beratur untuk Hot Crush. So yeah, the concept is nude, pink. tapi aku pakai emo. Sekarang kita tengah beratur, tapi beraturnya sangat panjang. Tunjuk di sana aku Phoebe. Main tak siapa nak buat. Kita dah sampai. Kita dah semakin mendekat. Which one is different? Which one? This one. Hey! You win, there you go. You win this bread for free. You show this to the staff, okay, inside. Okay. And congratulations. Thank you. Dia tunjuk gila. Pencil. Noah, she laki. Kita nak ambil duit di sini. Oh, strawberry. Aku nak coklat. Coklat. This is for you. Okay. Very. Yeah, hello, welcome. Dah. Yes. Later, you put this one to the... Alright. Thank you.
kos satu. So kat Su Frank Raspberry RM50. So kita orang dah order crunch. So this is the total damage is 106. So Nice. Sans tom yum. Sikit atas bagasi Rimau Kasturi. we all the way to pavilion untuk rasa air. Apa nama dia? Macaron. Kita stay free dulu. Stay free. Just stay. So we tried this one is macaron. Aku rasa dia belum buka. Korang tahu ke rasa tu macam apa? Dia sedap. Dia rasa hello. Cakap hello. Hello. Tapi bateri tinggal 10 lah. Macam apa? Bateri mic. Dia macam ni tau. Dia ada berry kan. Kismis. Macam macam orang bodoh. Mana orang buat review tu? Aku pernah tengok siapa? Yang Mr. POV. Yang dia pernah pergi kat kedai pasal orang bagilah POV daripada tempat lain dia. Dengan lampu ni. Ini bad review sebab aku rasa macam semua makanan sedap. Dan aku tak cakap, tak tahu nak describe makanan tu macam mana rasa dia. Kita pelahap-pelahap. Tak ke? Dan aku sedap. Sebab aku haus aku tak. So, let's eat. Sedap ke? Macam sedap tak? Oh. Oh, ni aiskrim. Sedapnya. Sedap gila. Sedap. Sedap. Actually kan, satu ni pun aku rasa dah kenyang tau. Rasa lemak-lemak. Makan sikit pun aku rasa kenyang. Okay. Sama. Okay, yang ni kita rate berapa? Okay, for raspberry per 10 ya? It's infinity per 10, sumpah. Serius sedap. Sedap gila. Sedap. Yang ni? Ini yang mana tadi? Cream puff. Cream puff 10 per 10. 10 per 10. Macaron tu 7 kot. 7. Sama-sama. Oh, sama. Aku rasa memang sedap, berbalik lah. Yang ni pun sedap. Ini So kalau Kak Su beli yang type semua tu, aku rasa semua tu sedap. Cuma topping dia lain-lain. this is 25 ringgit. Kita akan belah dari sini. Bye. Bye guys. Kalau kat Sisi dekat Chowkit. Ha. Oh ya. Ya. Ha. Okay lah.
kita ni kan? Dia tinggal 11. Okay, sayang, kita dah sampai. Kita dah pergi ke Bukit Bintang tadi. Lepas tu kita nak pergi ke Chowkee. Kita akan pergi ke Chowkee Yes. sebab nak hantar ke gambar. Freaking. Okay guys. Right now. And kat sini bau kencing guys. Yeah. Kita orang dekat depan KKV and kita orang kena tunggu Grab depan KKV kan? Yeah. Jom. Harap-harap. We've got to get away. Just talk the phone. It's the sound of the night. Kau tahu tak yang influencer yang ready? What is it? So, 看一下啊，稍等。 Kita orang ready. Lah, terrekod. so sampai lagi dek. Grab. The Grab is 5 minutes. On the way. Traffic is on the way. Aku dengar ting dia terkepala. Kita naik Grab. Grab. Sebab kita orang tak ada cash. Dah bayar ke? Ada bayar. Ini cash tak? Kalau QR boleh ke? Boleh. Ah, okey. Siapa order ni? Saya. Tak lupa cash pula. You tak ada ikat itu. Basically kat sini sebab ramai gila nak tengok gambar. Tak tahulah sebab dia kan. Tahu macam dia. Teruk ni makeup aku mesti teruk ni. Kejap, sekarang kamera tak nampak. So like sekarang kita nak pergi LRT pula. Tadi dari naik Grab dari Chowkee. Nak balik guys. Nak balik. Ramai orang. Jom lagi. So kita dah sampai dekat Bandar Utama. bandar utama. Kita orang kena kuat Terus ke perjalanan panjang. untuk teruskan. Tak, lepas ni kalau kita travel sama-sama. Ya. Guys, kita orang dalam perjalanan dekat peruang panjang. Let's go share. Never end. We hate it. Kita nak keluar. Black day. Rate hari ni berapa?
fun. We're having How? fun. More than 10. It's Yeah. infinity. Dan yang sumpah rindu Bila last kita keluar? Sebulan lepas. Kita pergi mana? Kalau kau sayang aku, kau mesti ingat. Tak. Babi banget. Kok sial banget pangainya. Belakang. Nak lari cepat. It's basically like a track. So dia orang lari. Oh. Tak payah tu. Sumpah tak nak lari. We're on the way ke parking. Aku kena lalu balik jalan. One. Ooh, there's no lighting. Korang siapa yang Siapa? Korang siapa yang tengok vlog ni, subscribe, okay? Subscribe and share to the people who you love. And Kasih like, comment and share. yes, Komen lah, jangan komen, apa. komen je apa-apa titik pun kita orang akan like komen Layan tu. je. Kalau korang kalau korang tanya tutorial naik LRT, kita orang cakap je tak payah dah lalu sini. Lalu Glameru je. Ya tu. Sumpah cakap. Okay, we're on the way to our car. Wah. Ha. Cepat bila lah. Kau dah tak bersama. So, kita dah sampai di penghujung cerita. Ya ke? Bye Syifa. Bye. Thank you Dania hari ni. Thank you Syifa hari ni. Okay. Boleh je. Kau drop off je lah. Baik kau dah ni. Dah. Bye. Bye. Love you. Leave it